Selain daripada snorkel, kita kena naikkan juga salur nafas ataupun breather untuk axle. Video sebelum ni, saya bercerita pasal snorkel. Kali ni, saya akan bercerita pasal apa-apa precaution kalau kita nak lalu air selain guna snorkel. Selain daripada snorkel, kita kena naikkan juga salur nafas ataupun breather untuk axle. Ini. Axle breather. Breather ada lagi 3. Axle belakang, axle depan dan gear. Ketiga-tiga ni kita kena sambungkan pipe untuk dia ke atas. Jangan dia breathe kat situ saja. Tadi kita cakap pasal axle breather. Kenderaan ni dia punya axle breather dah dinaikkan. Ini dia punya hose. Axle breather hose depan dan belakang dengan gear breather hose semua akan pergi ke sini. Dalam ni ada 3 muncung hose, breather hose sampai sini. Kenderaan ni claim dia kata dia boleh redas air 800 mm. Jadi selamatlah dia punya breather. Ni breather untuk hose tadi, untuk axle, ini breather untuk air intake. Selamatlah.